Tuang. Tak banyak ke santan ni? Tara. Okey, dah masuk. Sis. Okey tak ni? Jadi tak ni? Sis tengok. Kejap tengok. Nampak? Okey tak? Masak lebih sempurna. Cawan Ali Cafe tu je. Ya. Ya, tambah jadi kuah apa tu? Okey, masuk kita masukkan dalam kita punya ni. Muat ke benda Allah ni? Ya Allah, tak muat lah pula. Macam mana nak jadi? Aduh, sajak tak buat lah pula. Ha? Boleh tak ni? Aku pening lah, ya Allah. Ha? Pening lah kepala aku. Boleh tak ni? Ha? Tutup je lah. Kena tutup dengan kain ke apa sekarang ni, Kak? Ha, Kak? Ha? Kira boleh lah. Tutup dengan kain. Ha? Aku pening betul lah tu. Dia dalam diam-diam tu ada je selek. Ada je tak komplit hidup ni. Kenapa hidup aku selalu tak komplit? Ha? Pening kepala aku. Stres hidup. Ada je benda yang tak komplit dalam hidup ni. Tak boleh ke? Tak ada. Kalau ada benda tak apa. Sekejap. Tutup dengan kain. Sini boleh? Tutup dengan kain ni. Sini. Boleh tak? Tutup dengan kain. Lepas tu masukkan ni. Sini. Okey. Ha? Boleh. Okey dah, Jak. Okey. Boleh. Ya, bijak. Boleh ke? Betul? Salah tu. Tak ada bekas, Kak. Kau nak suruh aku beli bekas tak mana? Memang kalau beli bekas, memang tidaklah menjawabnya. Memang lambatlah aku nak masak. Kau jangan macam tu, Kak. Kau jangan macam tu. Aku ni dah ada effort nak masak-masak ni. Tiba-tiba jadi macam ni. Aku nanti kan pening kepala hidup aku ni. Jangan macam tu, Kak. Jangan bagi saja hilang kesabaran tiba. Ya. Pakai tangan. Ya. Ya, mangkuk. Itulah. Tak tahu nak macam mana. Sekejap, kita nak habiskan tepung ni dulu. Ya, tak dalam bekas lain. Dia ada je benda tu. Hidup betul-betul tak komplit hidup tu kan. Dia ada je benda dia. Ada je slack dia tu. Hidup tu macam tak komplit gitu. Nyapa je lu. Okay. Lepas tu kita buat lagi tepung. Ya betul. Sajak guna pinggan. Letih lah aku dengan kau ni, Jak. Ya, Kak. Sajak ni memang tak tahu sangat. Kalau buat kuih memang aku sajak kalau kuih memang fail. Sajak buat kuih memang sajak fail. Terus teranglah cakap. Kuih memang aku fail. Tapi ini cuba-cuba je lah, Kak. Itulah dulu masa mak depan mata tak nak buat. Korang kalau ada mak tu depan mata tu buatlah. Nanti kita tahu nanti semuanya orang akan pergi. Tapi tak tahu bila kan. Tapi dapat belajar tu belajarlah betul-betul. Sajak ni kalau balik lah, contohlah Sajak dapat balik kan. Sajak memang belajar semua kuih apa yang ni. Memang aku duduk kat dapur tu. Mak buat sekarang aku nak tengok. Gitu. Kalau salah ketuk. Belajarlah betul-betul. Ya. Apa dia ni? Ya Allah teruknya. Nak kena ni Kejap. Kejap sayang. I nak block ni balik iya ni. Kita buat yang balance dia.
Nak biarkan dalam berapa minit tu Kak? Bulatkan dulu inti tu Jad. Ya. Sajat. Pandai bikin ni mochi-mochi ke Jad? Ni kira panggil macam mochi-mochi lah kan? Sebab mochi-mochi tu tak adalah sedap sangat aku rasa. Biasa je. Sedap lagi kuih kita. Betul tak? Kita dengan kelapanya, dengan santan je cukup Ini kalau makan 10 hari direct, badan macam nama kuih juga. Kan? Makan 10 hari direct kan? Bersamaan dengan loyang yang sama, badan lebih kurang macam nama kuih ni lah. Kan? Badak berendang. Kan? Tambah pula badak berendang plus berdengkur. Gitu. Plus berdengkur Kak. Plus berdengkur. Kenapa berdengkur sedap? Sebab santan kan berat kan? Berat lah. Biasalah tu je. Akak, tolonglah Kak. Bagilah like lebih sikit. Bagilah tak sampai pun 1 juta. Jangan nak makan ni Dah lah esok kerja. Aku ni effort juga. Esok kerja tetap buat kuih. Dah berjanji. Tak nak kita ni janji. Kan? Saja sekarang janji Mak Saleh. Tak nak janji Melayu. Kalau kata betul-betul buat, betul buat. Esok saja nak buat. Mak Saja kata kalau inti ni simpan, esok kau boleh buat kuih ni. Kuih koci dia kata. Esok Jad, kau boleh buat kuih koci. Dia kata. Ya ke Mak? Kuih ketayak, kuih koci. Ini minggu ni segmen kita semuanya menggunakan ni. Nak kau anjing? Menggunakan inti ni. Bagilah idea inti apa yang aku nak perlu buat. Kuih apa? Jubah tu beli mana? Orang bagi Kak. Ketayak bukan ketaya saja. Pau kampung. Pau kacang pun sedap kan? Pau kelapa? Macam mana buat pau kelapa Pau frozen tu? Kuih bom. Kuih bom tu sedap juga kuih koci, pau kaya sedap. Pau ni lah, pau kelapa ni, inti kelapa ni. Inti ni banyak. Inti macam ni boleh pakai berapa lama Kak? Kalau simpan minta ais. Dia ada expired date ke? 2-3 hari. Tak ada. Simpan beku kan? Bagus saja ni. Berbulan tahan. Berbulan tahan Kak ya? Macam tu. Frozen je inti tu. Ya saja frozen. Saja simpan dalam tak air nanti. Bekukan tahan. Ya Kak? Boleh tahan ya? Okey lah macam tu. Terima kasih lah Kak. Kita ni orang merantau. Mana dah tahu. Kan? Saja kalau sini kuih-kuih karipak ada lah orang jual. Hari tu ada orang buat kuih apa entah, kuih bom ke apa. Dia kata onde-onde. Kat situ dia tulis onde-onde. Lepas tu saja buat review. Saja katalah ini kuih onde-onde. Lepas tu orang kata itu bukan kuih onde-onde. Dia kat situ dia tulis kuih onde-onde. Aku cakap lah kuih onde-onde. Nak cakap benda apa lagi? Kan betul tak? Orang jual, kita pun sebut je lah. Kita pula memang dah lama tak makan kuih-kuih. Kita tahu telan je. Sajak betul ke Jackie Chan? Sajak buat apa puasa tahun depan sampai tahun ni boleh guna? Ya ke? Inti ni sampai bulan puasa tahun depan boleh? Tak rosak ke si perut? Tak by trick ke? Tiba. Sajak rosak lama. Love sebut nama tu kan. Sajak simpan dalam tak air janji. Love sebut macam mana Jad lagi. Okey, frozen. Tolong tak letak. Bagilah 500,000 please. Lagi saja nak makan. Ni lah malas ni. Dia lagi nak makan. Berapa lama ni letak dalam benda Allah tu? Buat tepung bungkus.
Nak suruh Sajak buat macam-macam, tolong tag screen sekarang. Bagi Sajak 500,000. Sajak ada benda Sajak nak cerita. Kau nak dengar tak Sajak punya cerita? Ada satu jantan ni, kat sebelah rumah ni ada jantan. Tak tahulah keturunan apa. Ya, besar sosir. Besar sosir no. Ya. Nanti mak tunjukkan dia. Memang elok. Elok berbenar jantannya. Ya. Patut tak I bagi buat macam, hi, do you want to try my dessert? Ayo dessert. Boleh tak no? Boleh tak mak kalau mak kata apa tu? Macam buat-buat macam, do you want to try Malaysian dessert? Malaysian dish? Dish. Ya. Boleh. Try my dessert, kan? Saya kata, try my dessert. Try my dessert because you deserve. Deserve to try, tiba. And kan, deserve to try and very desire, tiba. Alter. Bahaya tu buffalo swimming. Kata, what's the name the name of this dessert? Badak. Badak pergi sana, badak? Badak. Sekejap mak tanya ChatGPT. Mak tanya ChatGPT ChatGPT tanya badak. ChatGPT, badak berendam dalam bahasa Inggeris apa ChatGPT? Mak tanya dia Badak dalam bahasa Inggeris apa badak? Susah betul. Hinorisos. Hinorisos shower tiba. What the name of this dessert? Rhinoceros shower. Boleh ke? Saya tanya. Saya tanya benda Allah ni. Jadi kalau diterjemah secara langsung, badak berendam bermaksud soaking rhinoceros. Tapi jangan guna terjemahan itu ya. Soaking. Sebab itu cuma literal meaning. Dalam konteks kuih, badak berendam bukan pasal haiwan, tapi nama tradisional yang merujuk kepada pulut manis berinti kelapa yang berendam dalam kuah santan. Jadi kalau dalam bahasa Inggeris, orang akan guna terjemahan keterangan tadi seperti open quote, glutinous rice balls and coconut milk, atau coconut milk dessert with glutinous rice dumplings. Close quote. Nah, saya bantu buat versi terjemahan cute and foodie style untuk IG caption. Macam rhinoceros in a coconut spa. Atau Malay coconut dessert balls. Rhinoceros coconut spa. Oh, you kelas kau pandai kau bagi idea kat aku. Kau ada je idea kau kan? Kau pun sama dengan aku punya follower. Rhinoceros shower gitu lah. Rhino kan, what rhino surgery hidung kan, badak rhino dah macam buat hidung je. Tak buat hidung ke? Nanti kata apa hidung, buat hidung ke? Hidung tu nose. Saja comel. Pelik bunyinya kan pelik-pelik. Itulah dia yang kita ni pelik-pelik sebenarnya. Tapi yang pelik itulah yang sedap. Pelik-pelik itulah yang rindu. Macam I kan pelik kan. I pelik tapi sedap. Tapi tak semualah.
Dia terpilih je. Macam I ni berkualiti yang grade A. Ada juga yang grade B. Macam sajak ni grade apa? Korang tengok. A plus. Ayo, tetap nak menang. Amboi. Ya. Triple A. Dumpling kan? Okay dah. Dah siap dah yang? Untuk second round. Berapa lama nak kena kukus benda Allah tu? Tapi orang kat sebelah ni memang handsome. Nak ke saja bagi benda ni? Saja try. Saja bagi je lah sekarang. Cubalah rasa. Kan? Mana tahu jodoh tiba. Jodoh jiran sebelah tiba. Ya. Amboi. 15 minit angkat dah. Ya ke? Berapa minit dah kita bercakap ni? Angkat dah ke itu 10 minit, 20 minit je. Ya ke? Kejap kak. Sabar kak. Tak lari gunung dikejar. Sabar ya kak. Saya tengah kukus yang lain ni. Okay. Okay dah. Okay. Macam ni dah siap. So kita korang kemas sajak tau. Kemas sajak sekali. Jangan buat biarkan sajak macam ni. Kesian sajak. Sekejap. Sajak kata letak santan. Kelapa ni kan. Tak ni. Lepas tu letak garam sedikit. Lepas tu letak air. Boleh ke kukus dalam ni yang? Ayang? Boleh ke kukus dalam ni? Dalam pinggan ni? Boleh ke kukus dalam ni? Boleh je, boleh. Boleh kak? Kaca? Boleh ke? Sumpah? Tak pecah? Boleh je kaca. Tak boleh. Boleh je, boleh. Boleh kak? Nanti pecah. Boleh. Seramik boleh. Pinggan seramik. Aku selalu buat. Ya ke? Tak pecah. Boleh ya. Okay. Dah. Next season. Jadilah sis. Love. Jadi sayang. Jadi. Love. Okay, jadi. Letup nak. Letup. Jangan. Sabar. Love. Jadi sis. Love sangat. Sabar je tak sekejap. Kejap sabar. Menjadi sayang. Love. Tak menyesal buat. Betul ke jadi ni? Jadi ke tak jadi ni? Cuba tengok. Korang tengoklah kejap. Mana aku nak tulis kaki ni kejap. Jadi tak? Ke santan ni kena kering lagi? Tekan-tekan dah. Jadi